So kita dah masuk tu dah, kita tengok dah kalau ada kita ulang balik bila kematian tu ada wasiat, kita lantik wasi ataupun executor. Kalau kematian tak ada wasiat, kita boleh lantik pentadbir ataupun administrator. Dan juga siapa nak dilantik tu, macam saya kata tadi, memula sama ada dilantik individu ataupun boleh lantik joint administrator ataupun administrator bersama lah. Mungkin up to 4 orang. Betul. Dan juga yang seterusnya kita lantik pentadbir ataupun wasi kalau ada wasiat. Corporate itu kalau wasiat dah lantik awal-awal lah. Untuk pentadbir atau pusaka ni boleh lantik pentadbir corporate. Okey. Betul. Sekarang ni kita nak tengok Firdaus apa lebihnya lantik corporate berbanding individu lah. Kita tengok satu-satu lah apa yang penting kan. Macam yang kita tahu pengalaman saya kan, apa kelebihan melantik corporate berbanding individu? Nombor satu, pengetahuan. Betul. Bila individu tu dia tak ada pengetahuan sangat pasal proses, lepas ni nak buat apa, Itu yang pentadbiran harta pusaka tu tertangguh sebab dia tak tahu lagi dia nak buat apa. Betul, jadi panjang. Sebab nak buat apa pun dah fikir kan. Itu tak masuk pula, ada setengah-setengah. Ini saya cerita sikit pasal kepercayaan Macam ada setengah orang ada kepercayaan pula Firdaus contohnya kata dia jangan kita tak boleh mentadbir harta pusaka selagi tanah kubur masih kuning. Masih merah. Jangan cerita pasal harta sekiranya tanah kubur tu masih lagi merah, masih kuning, semua tak boleh. Dia kata itu kat situ kalau ada kepercayaan macam tu dia dah lambat. Betul. Kan? Lepas tu dah tiba masa dah katalah dah hitam semua dah tanah kubur kan, tak merah kan. Nak buat apa dah tertangguh lagi. Betul. Nak lantik siapa jadi pentadbir tertangguh lagi kan. Jadi secara jasanya kalau kita nak lantik individu tu, kat situ dah start masalah dia. Nak start bila dah masuk lagi lah. Nak pergi mana? Nak buat permohonan kat mana? Betul. Jadi benda tu kita kena tahu. Maknanya orang tu kena ada ilmu dari segi sedikit sebanyak mengenai pentadbir harta pusaka. Betul. Atau juga undang-undang. Kena tahu juga sedikit sebanyak. Dan juga tahu matematik jugalah. Dalam pengiraan. Itu benda-benda penting sebagai seorang pentadbir, Firdaus kan? Betul. Itu kalau dari segi dia punya pengetahuan seseorang tu sekiranya nak jadi pentadbir individu. Kalau corporate senang pergi je. Korang buatlah. Sebab kan? Macam corporate ni pada pandangan saya lah, lebih kurang sama dengan legal firm. Cuma dia specialize kan, specialist kepada memang ni je itu kerja dia. Wasiat, harta pusaka. Betul. Kan? Lepas tu hibah, amanah. Betul. Memang tak ada buat kerja lain. Betul. Ini je kerja dia. Dan syarikat corporate ni bagusnya penjimatan masa lah. Betul. Bagi saya, bagi orang yang individu, katakanlah even diri saya sendiri, kalau saya dilantik sebagai pentadbir, adakah saya mampu untuk bagi komitmen 100%? Betul. Kerana saya ada kerja hakiki saya. Betul. Kan? Betul. Boleh ke saya nak pergi bank, follow up, mana ni saya dah hantar surat kuasa dah ni, kenapa duit tak transfer betul. lagi? Betul. Mampu ke saya buat macam tu? Betul. Contohnya kalaulah si mati ni pula Encik Syah ni, dia ada rumah si mati ni masih dalam tempoh pinjaman. Maknanya tak selesai lagi. Nak kena tengok pula ada MRTT ke MLTT. Betul. Ke bank ni pula nanti dah selesai baki hutang tu pula, nak kena buat pelepasan gadaian. Betul. Pelepasan gadaian ni pula nak kena call bank selalu. Betul. Kan? Betul. Ni dah tahap mana dah? Bank selalu dia akan lantik panel lawyer dia sendiri. Betul. Dah sampai tahap mana dah ni? Ni dah 6 bulan dah ni, tak bergerak-gerak lagi ni betul, file ni. Betul. Kes ni sama lagi ni, pelepasan gadaian tak buat lagi contohnya lah. So benda ni yang akan delay the whole process tau. Betul. The whole process. Maksudnya nombor satu, proses itself kena tahu. Lepas tu nak follow up the one. Yes. Dia kena tahu betul soal pentadbir individu lah. Betul. Dan dia akan jadi masalah kepada pentadbir individu lah sebenarnya. Betul. Itu yang maksudnya kat sini, pengetahuan akan menyebabkan proses tu jadi, tak ada pengetahuan akan menyebabkan proses tu jadi lambat. Betul. Sebab dia tak dibuat selalu. Kan? Macam yang syarikat amanah ni pula, macam syarikat corporate ni pula contohnya, ataupun pentadbir corporate ni, memang tu kerja hakiki dia. Kan? Setiap hari itulah kerja dia. Ada orang tanya juga, pernah ada orang tanya saya lah, dia kata awak dalam bidang dah 20 tahun lebih dah, Syah, kan tak bosan ke? Dia sebenarnya walaupun benda tu adalah kerja yang dibuat setiap hari, tapi kes dia lain. Jadi itu yang tidak membosankan. Itu yang tidak membosankan. Sebab apa? Lain orang, lain karena,
lain karenah dia pula, lain harta. Betul. Lain harta, lain pula contoh, dia ada bank, berapa banyak bank. Lain-lain bank, lain pula cara follow up dia. Betul. Kan? Lain-lain pejabat tanah, lain ikut negeri pula. Betul. Kan? Lain pula cara proses juga kan. Dia macam learning process. Maksudnya macam saya boleh katalah setiap file harta pusaka ni dia ada keunikan sendiri. Betul. Sebab harta si mati tak sama. Betul. Kadang-kadang mungkin seorang ni tiba ada harta dekat Hong Kong pula. Betul. Saya ada satu kes Cik Syah, harta dekat Hong Kong. Saya ingatkan sikit. Rupanya banyak harta dia dekat Hong Kong. So masa tu saya first time buat kes yang ada harta di Hong Kong. Okay. Hong Kong pula dia tak recognize surat kuasa daripada Malaysia. So macam mana kita nak buat? Betul. Kita nak kena dapatkan dia punya mahkamah punya recognition. Maknanya recognize dulu kita punya ni. Nak kena lantik lawyer dekat sana. So sebab tu saya kata setiap fail harta pusaka ni dia ada keunikan sendiri dan boleh dikatakan setiap hari akan belajar benda baru. Akan ada je walaupun dah lama dalam bidang ni. Macam saya dah 15 tahun dalam bidang pengurusan harta pusaka bahagian operation kan. Sebab saya akan tengok ni unik. Ini unik. Tiba-tiba kadang-kadang polisi syarikat yang kita nak suruh dorang nak withdraw duit investment contohnya kan, nak transfer pada kita berubah kadang-kadang berubah. Kita perlukan benda lain pula. Contoh macam terbaru ni, dulu Cik Syah ingat saya lah, masa kita nak buat pindah milik bagi kenderaan di JPJ contohnya macam surat kuasa dan juga kita boleh bawa the deed of family arrangement yang bersetuju nak transfer kepada siapa untuk kereta tu kan, surat pakatan keluarga ni lah. Tapi sekarang ni pula dah berlaku perubahan sebab dia nakkan mesti kena ada distribution order pula. DO pula. Dulu distribution order ni perintah pembahagian hanya untuk pejabat tanah. Saya tahu saya lah, sepanjang pengalaman saya lah. Sekarang dah wajib ada distribution order pula. Saya sebenarnya tergelak seorang tu, ingat satu kes dulu. Rasa tu kes kita dua kot. Kes tu melibatkan harta di luar negara lah. Kan? Di mana kita berurusan dengan satu orang keluarga dan juga seorang peguam daripada pihak ketiga lah di negara tu. Masalah komunikasi. Ingat tak? So kita ingatkan kita ada kaki tangan yang Chinese nak tolong assist kita in term of cakap bahasa. Lalas dua-dua tak faham juga. Tak boleh. Allah. Kan kita dah ingat sebabnya dia ada yang Mandarin, ada Hokkien kan. Tapi yang ini dia kata dia boleh cakap Mandarin kan. Jadi bila hantar kita punya staff masa tu Mandarin cakap Mandarin, lain lah tadi Mandarin tak sama dia kata. Jadi itu ada masalah juga dia punya communication saja nak sentuh pengalaman kami lah menguruskan harta di luar negara ni. Sebab Malaysia Cik Syah dia kebanyakan Cantonese kan. Cantonese, Mandarin bagi urusan rasmi kan lah. Sebab tu masa tu kita ingatkan boleh cakap Mandarin sama lah kan. Tengok-tengok tak boleh tak juga. Faham. Rasa macam ni lah lebih kurang. Orang tu seorang cakap Negeri Sembilan, seorang lagi cakap Kelantan. Macam tu lah kot kan. Dia mungkin sama bangsa kan. So dia our experience lah in term of urusan harta luar negara lah. Kita balik kepada pentadbir corporate tadi lah kan, yang individu dengan corporate tadi. So masa yang macam kita kita kongsi tadi, maksudnya bila ada individu ni, bila kita nak mula dah lambat, nak memahami proses lagi satu dah lambat, tak faham pula akan menyebabkan proses tu menjadi lambat. Delay lah. Itu masalah yang pertama lah. Nombor dua kan, masalah yang saya nak sentuh ni Firdaus, apa perbezaan melantik individu dengan corporate? Adalah amanah. Betul. Sebabnya bila lantik individu ni, kita nak pastikan orang yang kita lantik ni seorang yang ada amanah dan disiplin. Dia boleh dipercayai dan diamanah. Kenapa jadi macam ni Firdaus? Kita ada dengar satu kes dulu di mana seorang pentadbir individu, dia bawa lari duit 800,000 ke Australia. Dia lari ke Australia, dia bawa duit 800,000 padahal dia pentadbir ni. Mungkin sebab proses itu ya Firdaus. Ya, proses. Sebab apa? Bila kita diberi kuasa sebagai pentadbir ni, itu ibarat lesen besar kepada pentadbir untuk, contohnya semua duit si mati ni, kalau dia ada cash dekat bank ke, investment ke, dekat mana ke, duit tu semua nanti akan ditransfer ke dalam akaun pentadbir ni. Ke dalam akaun pentadbir. So maknanya dia adalah orang yang ada akses secara terus kepada duit tu. Duit tersebut. Dia boleh withdraw, contohnya transfer ke dalam akaun individu dia ke. Katakanlah tadi kalau dia seorang yang betul-betul follow the right process, dia sepatutnya buka satu akaun amanah. Betul. Pakai surat kuasa tadi tu, pergi ke bank buka satu akaun amanah. Contohnya harta pusaka siapa. Kan?
dash nama dia sebagai pemegang amanah contohnya. Saya potong sekejap. Pengalaman saya lah berhadapan dengan individu pentadbir pentadbir individu ni, tak ada seorang buka akaun amanah. Semua masuk akaun sendiri. Betul. So benda tu kita tak boleh nak buat apa orang kata kan, macam mana nak cakap dia tak boleh separate kan nanti tau. Betul. Duit dia sendiri, duit gaji itulah masuk ke dalam akaun tu. Sebab kadang-kadang contohnya duit pusaka kan, mungkin kita tutup bulan 5 akaun, katakanlah dia ada investment dekat satu tempat, dekat ASB ke mana-mana lah, dia tutup bulan 5. Tapi dividen tu yang 1 ke bulan 5 ni tak dimasukkan time dia tutup the account. Betul. Dimasukkan pada tahun depan. Tiba-tiba duit masuk dalam akaun dia. Katakan dia dah disburse pada waris-waris, duit masuk, tak tahu duit siapa. Dia pakai duit tu. Betul. Lagi satu, dia punya risiko ni bila pentadbir individu tidak membuka akaun amanah ni adalah bila katalah dia seorang boleh dipercaya lah amanah lah, dia seorang yang sangat amanah. So dia buka satu akaun khas untuk masukkan duit tu dalam akaun yang dia, tapi bukan akaun amanah, akaun individu dia, kan? Tiba-tiba dia meninggal. Apa jadi, Daus? Tu soalan yang bagus, Cik Syah. Itu bagus. Apa jadi tu? Betul. Kalau dia meninggal dunia, kan apa akan jadi? Kalau waris-waris tak tahu itu adalah duit pusaka, kan? Daripada yang dia dapat sebagai pentadbir tu, memang akan jadi harta pusaka dia lah. Ya, kan? Waris-waris tu tak dapat kepada waris-waris yang sepatutnya. Betul. Kepada si mati yang dia jadi pentadbir tu. Betul. Kita ada pengalaman kita untuk kes macam ni. Tapi ada a few kes tu alhamdulillah lah. Bila waris-waris dia orang tahu, oh ini memangkan duit kami. Dia menyerah balik lah untuk pentadbiran tadi. Kalau macam tu tak apa. Kalau yang jenis yang kami peduli apa, ini akaun abah. Betul. Kan duit abah lah maksudnya. Kami bahagi ikut faraid, dia kata. Kalau ikut undang-undang memang dia bagi ikut faraid je lah. Betul. So itu pun penting lah. Maksudnya kat sini kadang-kadang seorang yang amanah juga akan boleh buat kesilapan tanpa disedari lah. Betul. Kan itu dia antara satu lagi masalah lah kalau kita kita punya pentadbir individu tadilah dilantik. Lagi satu saya nak sentuh juga mengenai risiko kematian salah seorang pentadbir macam Fido cakap tadilah. Kan? Ataupun dilantik seorang individu meninggal. Dia meninggal. Yes. So apa perlu dia buat? Akan melambatkan lah. Dia akan frozen balik lah, orang kata accept tu balik kan. Dia akan jadi masalah kalau masa tu katakanlah LA dah dapat. Okey. So kuasa LA dah dapat ataupun probate surat kuasa dah dapat daripada mahkamah. Dia tak selesaikan sepenuhnya. Sekerat jalan meninggal. Apa nak kena buat? Okey. Ini dia akan back to basic balik. Maknanya waris-waris, kalau wasiat contohnya lah, katakan dia kata pemegang amanah, dia melantik wasi dan pemegang amanah yang pertama. Sekiranya dia meninggal dunia, maka akan jatuh kepada yang kedua. Itu clearly stated dalam wasiat, tak apa lagi. Betul. Senang. Betul. Boleh terus yang dilantik sebagai wasi dan pemegang amanah gantian ni boleh pergi apply. Kalau bagi kes yang mati tak berwasiat ni, dia perlu untuk orang kata dia ada satu legal terms ni lah, dia panggil sebagai surat kuasa mentadbir dengan wasiat terlampir. Lepas tu ada lagi dibonis non. Dibonis non pula lagi maknanya katakanlah pentadbir tadi telah meninggal dunia. Ataupun wasi tadi dia telah meninggal dunia, ada orang baru nak masuk untuk meneruskan kerja-kerja ni lah yang ditinggalkan oleh pentadbir yang meninggal tu. Perlu dapatkan semula. Surat kuasa mentadbir wasiat terampil tu tak perlulah. Surat kuasa mentadbir dibonis non lah. Sebab ni bagi kes yang mati tak berwasiat kan. Maknanya 2 kali proses. Fee maknanya 2 kali. 2 kali fee. Tadi dah perlu bayar lawyer first. Second perlu lagi bayar lawyer fee yang sama dibayar untuk juga yang pertama tadi tu. Nak kena buat macam tu kan, 2 kali kan, betul lah. 2 kali cost, 2 kali proses lah. Ya, betul. Kan tu masalah yang kedua. Masalah kedua tu dah banyak masalah dah sekarang ni. Tu bezanya lah, sebab kalau macam corporate ni satu lagi, bila benda ni first, bila kita lantik corporate, pentadbir corporate, dia as a body yang akan buat. So kalau staff dia meninggal pun tak apa. Biarlah mati staff dia 2-3 orang pun, still proses tu bersambung, dia akan berjalan terus lah secara terusnya. Tak ada lagi tersekat-sekat dan buat permohonan baru, tak perlu. Betul. Lagi satu saya sentuh kelebihan sebenarnya corporate ni adalah dia tak bias lah. Tak bias. Sebabnya datang buat permohonan,
kami kalau macam contohnya saya dan juga Firdaus bila di masa kami bekerja, ada datang buat permohonan kan, datanglah cakap apa pun kita akan ikut undang-undang. Ya. Datang dia yang buat permohonan tu orang lain, dia boleh cerita pula sebenarnya ni, sebenarnya tu, sebenarnya ni, macam-macam lah. Datang pula seorang pihak kedua atau ketiga yang layak ataupun waris-waris faraid yang lain kan, korang ceritalah apa pun, kita akan ikut undang-undang. Salah atau tak salah, betul tak betul, kita follow the law je. Betul. Itu kelebihannya. So corporate dia tak bias. Itu kelebihan Firdaus. Ya. Sebab macam pengalaman kita orang macam pengalaman kami kan, bila kita jumpa dengan waris-waris ni, lagi-lagi yang melibatkan ada pertelingkahan semasa dalam nak menyelesaikan harta pusaka ni, dia akan ada selalunya 2 tim. Betul. Jarang ada 3-4 Jarang, tim. jarang 3 tim, cuma 2. Dia akan ada 2 tim. Dan kami ni, kita dah biasa deal dengan awal-awal dulu kami ada buat silap jugalah. Sebab apa? Bila kita jumpa keluarga yang pertama ni, kita terus judge. Macam kan? Kita kata, rasa dia yang betul. Kita terus cakap, kesian dia Cik Syah dia okey apa benda semualah. Tapi bila kita jumpa dengan keluarga yang sebelah pihak lagi yang kedua, kita dengar cerita lain pula. Cerita dia. Alamak, maknanya apa? Kita macam Cik Syah kata tadi lah, kita kena ada macam satu dasar berkecuali. Independent tu. Maknanya kita tak boleh nak judge pun. Kita tak boleh nak menyebelah mana-mana. Everything kita kena buat based on law. Betul. Kita ikut undang-undang yang dah ditetapkan oleh Akta dan kita execute. Kita jangan tak boleh terpengaruh. Yang ni baik dengan kita contohnya kan. So kita akan menyebelah, bagi harta tu lebih sikit pada dia. Tak boleh. Tapi kalau individu, lagi contohnya yang meninggal tu mungkin ahli keluarga dia sendiri, dia mesti akan take side ni. So dia manusia. Betul. Dia manusia kan, dia akan take side tau. Dia akan choose side tau. Dia nak side A ke, side B ke. Betul. Walaupun side A ni mungkin salah, tapi disebabkan dia rapat dengan yang side yang A punya team ni, dia akan jadi side A. Ini antara benda-benda yang itu pun saya pernah ada pengalaman lah, seorang pelanggan jugalah yang update kan. Bila mana dia ada buat benda macam tu lah. Dia kata, tak boleh, dia ni baik dengan aku. Dia kata, kan? Sebab dia ada the power of administrator tu ada pada dia. Betul. Kata Abi kan, tu masalah dia lah. So benda bias pun penting jugalah sebenarnya. Untuk pentadbiran harta pusaka ni. Dan saya rasa sebelum kita end untuk today punya session hari ni. Sekejap Cik Syah. Sebelum kita end ni, saya rasa kita dah bercerita pasal masalah. Masalah kalau lantik individu, masalah kalau lantik corporate kan, Perbadanan Amanah Syarikat Amanah ni apa dia masalah dia. Jadi kita bagi solution. Kita bagi solution kepada pendengar podcast kita pada hari ni lah. Apa yang perlu dibuat, yang perlu dirancang semasa hidup ni. Betul. Supaya masalah-masalah ni tak berlaku kepada waris-waris yang akan ditinggalkan oleh kita. Betul. Sebab apa, setiap daripada kita ni tak boleh lari dari kematian. Semua mati. Nafsin za'iqatun maut. Semua meninggal. Semua pasti matilah kan. Semua pasti akan menemui ajal. Maknanya tak ada seorang pun boleh terlepas daripada berdepan dengan harta pusaka. Sama ada sikit atau banyak tak kisahlah. Mesti ada. Orang uruskan harta pusaka kita, kita uruskan harta pusaka orang, atau kita berdepan menjadi waris kepada harta pusaka. Tak boleh lari. Betul. Jadi apa solution dia tu? Apa yang terbaik tu? Sebelum solution, saya terlupa satu benda saya sentuh tadi. Konsep penamaan ni, Firdaus. Penamaan. Sentuh sebelum saya habis lah. Sebab ramai orang tanya penamaan kan. Just saya nak explain sikit lah mengenai penamaan ni. Kepada orang Islam kan, sebenarnya dinamakan tu dia adalah bertindak sebagai wasi atau pentadbir saja. Pentadbir lah. Dan juga jadi yang dilantik tu pula dia akan mentadbir harta tu mengikut kalau macam Islam ikut faraid lah. Betul. Kan? Just kat sini banyak orang tak faham kat sini. Okay, kita balik kepada konsep penamaan tadi. Penamaan ni pula ada masalah saya ni pula. Saya pernah didatangi oleh seorang pakcik yang dah berumur. Pakcik ni datang bawa anak atau bawa budak kecil lah, 4 orang. Dan saya diberi penerangan bahawa itu adalah cucu dia. Cucu dia 4 orang kecil-kecil dan anak dia adalah lelaki. Alright. Bila mana anak dia meninggal, dia kata menantu dia ambil duit sebagai penama, dia ambil duit daripada KBSP, dia ambil duit tu. Kan, dia ambil. Lepas tu sebagai penama kepada harta tersebut, dia memang berhak untuk keluar dan bagi ke hukum. Betul. Kan?
Tapi unfortunately dia hilang. Ambil duit tu dia hilang. Dia hilang. Oh. Pakcik tu mengadu, saya ni dia kata dah tua tak kerja. Ya, Kan, kesian. cucu ni semua pun nak jaga sebab ni dia hilang dengan cucu-cucu ditinggal kat saya. Dia hilang pergi mana? Tidak diketahui. Kan? Pergi Jadi sebenarnya bila kita bagi penerangan apa yang dia boleh buat, pakcik tu bagi penerangan, bagi respon lah. Dia kata saya mana ada duit nak buat apa-apa, proceed. Kan? Itu masalahnya kalau penamaan ini, kalau ada orang yang tak faham tanggungjawab dia. Betul. Banyak kes Cik Syah. Saya ada satu kes ni lah saya nak share. Yang meninggal adalah suami. Meninggal suami. Lepas tu suami ni dia meletak nama isteri sebagai penama. Isteri tu boleh tanya dekat saya apa tau. Boleh tak kalau duit ni saya senyap-senyap je. Tak payah bagi tahu, tak payah declare kepada waris-waris lain. Saya kata okay, by right kita masa tu dah dilantik sebagai wasi dan pemegang amanah. Betul. Kita executor. Memang kita tak ada hak ke atas duit tu. Betul. Sebab dia adalah administrator, pentadbir yang dilantik untuk duit tu. Betul. Dia yang kena bagi ikut hukum syarak lah, bukannya kita. Betul. So tapi saya tetap advice lah tak boleh macam tu puan, sebab hukumnya kita cakap terus terang haram lah. Betul. Sepatutnya diberikan sama ada macam Cik Syah kata tadi, yang pertama pembahagian tu perlu mengikut pada hukum faraid. Betul. Ataupun buatlah muafakat keluarga. Betul. Muafakat keluarga, berbincang nak bagi sama rata ke, atau nak bagi kepada isteri tu lebih ke. Betul. Kan? Betul. Jangan banyak sangat kes yang mana letak penama tu dia ingat duit tu, hak tu 100% diserahkan kepada dia. Betul. Dia kata penama ni hibah lah, dia cakap. Penama bukan hibah ya. Dia bukan hibah. Penama tu dia diberi tanggungjawab sebagai pentadbir ataupun wasi kepada harta tu kan. Jadi itu yang penting jugalah. Selalu KWSP lah Cik Syah. Saya tengok KWSP lah. Saya tengok banyak penama KWSP tu yang diam-diam ambil duit bawa lari kan. Penama insurans. Penama insurans kan. Jadi benda-benda macam inilah jadi isu selalunya. Okey. Jadi kita balik kepada solution yang Firdaus cadangkan tadi lah kan? Sebenarnya ada solution lah sebab tu kita kena buat perancangan harta. Betul. Perancangan harta ni sebenarnya berbalik kepada secara asasnya adalah produk macam buat wasiat, kita buat hibah. Betul kan? Jadi benda-benda penting dalam perancangan tu penting lah kan? Estate planning kan. Estate planning itu yang kalau macam pandangan saya lah, kalau nak mengelakkan supaya berlaku masalah-masalah yang kita dah ceritakan tadi. Okey, pertama sesetengah klien dia tak nak terus melantik syarikat amanah ni sebagai pentadbir atau pusaka, sebagai wasi, sebagai wasi dan pemegang amanah. Sebab apa? Dia rasakan sayang duit tu. Kecintaan kepada duit, material tu masih menebal, walaupun akan meninggal. Betul. Kan, walaupun dah meninggal. Okey, maksud dia tak nak membazir duit. Dia kata, kenapa saya perlu bayar fee pentadbiran pusaka? Sedangkan saya yakin anak saya ni adalah orang yang amanah. Boleh bekerja. Dia pula ada legal background contohnya. Dia memang akan boleh buat kerja. Dia fikir macam tu. So tak ada masalah. Sebenarnya boleh buat wasiat contohnya, melantik anak tadi sebagai wasi. Dan boleh letak option dalam tu. Sekiranya anak ini yang dilantik sebagai wasi tadi meninggal dunia terlebih dahulu daripada saya, okey, maka saya melantik wasi yang kedua. Lantik anak dia yang kedua. Kalau kedua-dua anak ni, katakanlah yang seorang tu tadi dah meninggal, yang kedua ni pula tak nak buat, tak cukup masa. Dalam wasiat tu letaklah syarikat amanah sebagai solution yang terakhir. Sebagai wasi dan pemegang amanah yang final. Gantian yang final. Itu saya rasa merupakan salah satu untuk kita bagi para pendengar penonton untuk avoid masalah-masalah ni. Betul. Yang berlaku tadi. Tak pun macam Cik Syah kata tadi, joint administrator pun boleh juga. Kan? Tapi macam saya kata, tetap nak buat apa-apa pun kena bersama. Tapi itulah solution tu nanti untuk produk macam ataupun penjelasan ataupun penerangan mengenai wasiat, hibah semua kita akan buat dalam siri akan datang lah. So hari ini kita nak cerita sikit pasal pentadbir saja dan juga ataupun wasi. Betul. So insya-Allah ilmu yang kita kongsikan hari ini tu bermanfaat. Semua orang dengar dapat tahulah sikit sebanyak kalau nak jadi pentadbir apa yang dia kena ada tanggungjawab dia. Betul. Kan? Dekat mana nak pergi, siapa yang boleh jadi pentadbir.
Betul. Jadi kalau terangkan panjang kan. panjang. Mungkin di next series kita akan ceritakan proses pentadbir sebagai seorang pentadbir tu apa dia kena buat daripada mula sampai habis. Betul. Itu dalam series akan datang lah. So hari ni kita just cover mengenai pentadbir yang dilantik itu, siapa boleh dilantik, dan juga sikit sebanyak mengenai kelebihan lantik individu ataupun kelebihan melantik corporate. Itu kita kongsikan hari ini. Jangan Seri mendengar podcast kami kerana macam sedikit tense perkara ni kan. Okay. Alright, saya rasa itu saja Firdaus. Alright. Okay, saya sudahi untuk sesi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.